Ha ni, udah pak kari kita ni. Bagi ni jadi ni tak ayak wi. Assalamualaikum. Ha, ini temewak. Udah pak kari dah. Ha. Atu tengok bagi gopo tu. Ha, bagi kita bakar ke. Ni dah. Ada merah, bawang besar, daun kari. Kakah yo, sok cireh, sok tom ye, sok cili. Saka, baking, cicak. Ha, bagi je taruh ni dah. Pas belum nak kita tengok ke, jangan lupa tekan like, tekan share. Lepas tu tekan tiktam dah. Lepas tu kita main tengok lagu mana cara-cara je dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu dah. Mula-mula kita masuk lada merah, bawang besar, daun kari, lepas tu bawang putih dik dah. Lepas tu kita buh udang masuk lalu dah. Kita goreng udang ni masuk dulu sikit masak taruh ni dah. Lepas tu tekik naik dulu. Lagi kita mesti kakah je dulu dah. Kakah je ke, mula kita busuk kami masuk. Lepas tu masuk sebut kari dah. Kita lupa hoyak lah ni. Lepas tu kita tumis dulu dah. Tumis bagi kita kakah je pecah minyak dulu. Agak tak kakak pecah minyak dah kan, kita masuk air dah. Lepas tu kita masuk sok cireh. Lepas tu sok cili dah. Saka. Baking ni suka hati lah, nak bobok, saya pun sudah. Lepas tu cicak. Tumis kakak cur dulu dah. Lepas tu tebus susu cair masuk. Boleh taruh ni. Lepas tu terecak dulu yang rasa lah mana. Kalau rasa sedap lah ke, kita buh ni bagi kita goreng ni masuk. Lepas tu buh daun kari sikit lagi. Lepas tu telur dah. Telur ni kita bakar dari roti. Masuk bus telur tu kita kucah lebar dah. Ni kita buat pekak sikit ni. Kalau dia wahai cair, buat cair dah. Ni kita buat pekak. Kita wahai pekak ni. Ni, taruh ni boleh dah ni. Tapi kita boleh akik berpinggir dah. Kalau pihak terawak boleh kita dah. Ni, udah pak kari kita ni. Bagi ni jadi ni tak ayak wi. Ya sedap, confirm atau sedap bagi ni. Lepas tu kita luruk daun kari sikit, jangak dia dah. Kita jangak dia sikit. Ni. Udah pak kari kita dah. Pak kalpi nak buat, kalau tak faham mana rak, boleh komen bawah dah. Lepas tu jangan lupa tekan like, tekan share dah.